Telefilm berkisarkan sukan badminton berjudul Tangkis bersiaran pada hari Jumaat 15 Mei 2026 jam 9 malam di saluran Astro Ceria dan Astro Prima. Boleh stream di Astro Go dan Sooka. Arahan Syadan Hashim. Terbitan Akid Production Sendirian Berhad. Dibarisi pelakon Zamarul Hisham sebagai Fuad, Fail Kusairi, Syafiti sebagai Amin, Wani Kiri sebagai Sarah, Imran Akil sebagai Aman. Drama ini mengisahkan Fuad, seorang bekas juara badminton yang sangat mengagumi legenda badminton Dato' Haji Siddiq. Dia yang terinspirasi dengan ikon tersebut cuba melatih anak-anak lelakinya untuk menjadi juara badminton. Namun konflik tercetus apabila anak perempuannya, Sarah, yang mempunyai minat dan kelebihan luar biasa. Namun Fuad menghalang hasrat tersebut. Kenapa Fuad tidak membenarkan anak perempuannya berjaya dalam sukan badminton, dan adakah impian Fuad untuk anak lelakinya tercapai? Jangan lupa menonton telefilm Tangkis.